Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang bahan bantu mengajar untuk pendidikan moral. Tajuk yang saya pilih adalah bab 6, jiran sepakat membawa berkat. Baiklah, dalam bab ni kita akan tengok tentang konsep kejiranan, manfaat hidup berjiran, ciri jiran positif dan negatif, dan akhir sekali adalah bagaimana cara ataupun antara cara yang dapat merapatkan lagi hubungan kejiranan. Okey, saya memilih aktiviti piknik dan juga moral potion lab. Okey, ini adalah cardboard yang mana dalam ni terdapat pelbagai ramuan. Okey, permainan ni memang khas untuk menentukan jiran yang baik dan juga jiran yang buruk, iaitu jiran positif dan jiran negatif. Okey, pertama sekali saya terangkan tentang bot ni. Okay, disebabkan saya mengambil masa yang singkat untuk siapkan bahan ni, jadi bahan bantu mengajar ni agak tidak utuh, tapi boleh digunakan. Okay. Okey, yang belakang tadi adalah stand yang mana saya gunakan untuk kukuhkan lagi cardboard ni. Okey, ini adalah pintu untuk cardboard. Dalam ni bila kita buka, kita dapat pelbagai ramuan yang mana untuk jiran yang baik kita menggunakannya pewangi, dan jiran yang buruk kita menggunakannya racun. Okey, sebagai contoh saya tunjukkan cara bermain. Yang pertama, murid-murid perlu pilih nombor dalam kotak piknik. Okey, kotak piknik ini dia mengandungi 20 nombor berdasarkan 20 soalan di Moral Potion Lab. Okey, ini adalah bentuk kotaknya. Pelajar perlu putahkan untuk dapatkan nombor yang betul. Ini adalah tempat untuk refill semula bola yang pelajar pilih tadi. Jadi pelajar tidak akan pilih nombor yang samalah. Okey. Contohnya kita putar. Okey, kita putar dan bola akan keluar. Okey. Di dalam bola ini ada nombor. Contohnya nombor 4. Nombor 4 ni adalah mewakili ramuan yang pelajar pilih. Contohnya pada cardboard ni ada nombor 1 hingga 20. Kita tengok kad nombor 4. Okey, cikgu boleh cabut. Okey, saya menggunakan velcro untuk lekatkan dia pada cardboard dan juga double sided. Okey, ini adalah contoh soalannya. Contohnya racun mulut tajam. Okey, bila sebut racun dia mewakili sifat negatif. Okey. Jadi untuk sifat negatif ni adalah untuk jiran yang negatif lah. Jiran yang buruk. Jadi di belakang kad botol racun ini kita ada soalan. Soalan ni adalah untuk kegunaan ataupun rujukan guru. Okey, pertama sekali, selepas pelajar pilih botol ini, saya akan tanya ataupun soal pelajar mengenai maksud yang mereka faham mengenai mulut tajam. Yang pertama sekali mereka akan tentukanlah racun untuk sifat yang buruk, pewangi untuk sifat yang baik. Jadi, selepas mereka menyatakan maksud yang mereka faham, barulah kita baca soalan. Okey, contoh soalan dia, kenapakah kita perlu menjaga tutur kata terhadap jiran? Jadi pelajar akan memberi jawapan. Okey, jika mereka tidak mampu untuk memberi jawapan, maksud saya pelajar yang kelas belakang lah, jadi kita akan bantu untuk beri pilihan jawapan. Okey.
pakai. Okey, pakai. Kemudian kita ambil bola yang kedua. Kita tengok nombor yang tertera. Contoh nombor 2. Dan kita ambil kad nombor 2. Pertama sekali pelajar akan tunjuk depan kelas. Contohnya racun, hasad, dengki. Dan kita barulah baca soalan. Okey, soalan ni kita akan dengar dulu jawapan murid. Jika mereka tidak mampu untuk memberi jawapan ataupun respon dengan baik, barulah kita bantu dengan beri pilihan jawapan. Ini saya tunjukkan dengan lebih jelas. Ini adalah contoh botol racun dan di belakangnya adalah soalan beserta pilihan jawapan untuk rujukan para guru. Okay?